Okey, hari ini saya nak berkongsi info sedikit berkaitan dengan wang kertas lama RM1 Malaysia, iaitu perbezaan di antara siri pertama, ini adalah siri pertama dan ini adalah siri kedua. Kalau korang lihat siri pertama dan siri kedua tak ada beza pun dari segi tulisan, reka bentuk, design pun tak ada beza. Jadi macam mana korang nak membezakan di antara siri pertama dan siri kedua? Okey, ini duit siri pertama. Korang lihat saja perkataan gubernur kat situ. Gubernur ditulis dengan huruf O, tulisan lama. Manakala yang kedua ni gubernurnya ditulis dengan huruf U. Jadi beza pertama dengan kedua adalah ni huruf O dan ni huruf U. Jadi itu saja sebenarnya perbezaan antara siri pertama dan siri kedua. Jadi kalau korang ada info atau komen, boleh komen di ruangan komen.